Assalamualaikum Pak Abang. Waalaikumsalam. Nama Baik. apa tuan? Nama saya Hafiz. Oh, orang sini tuan? Saya duduk Jenderal Hulu. Oh, selalu datang sini? Hari-hari Ahad insya-Allah lah, kalau tak ada balik kampung ke Seremban, saya datang sini lah. Oi, kira ada lah. Kalau tak pergi mana kat sini ada lah. Ada lah insya-Allah. Apa yang makan istimewa kat sini? Istimewa, saya selalu cari buah-buahan lah di sini ya. Oh. Sebab kebanyakan banyak peniaga buah yang banyak jadi Buah murah kat sini. bukan kata murah lah. Banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Kalau makanan yang orang lama kat sini dengan cerita macam makanan tradisional banyak tak? Ada yang isteri saya baru beli minggu lepas dulu lah, lontong goreng lah. Lontong goreng Weh, lama tak makan lontong goreng. Boleh try, boleh try. Tapi masa tu isteri saya yang beli, tapi saya tak tahu kedai mana sebab saya kalau jalan dengan isteri kadang pecah. Okey. Kadang dia bawa sebab saya cari buah je. Cari buah je. Okey, patutlah nampak sihat ni macam ni. Tak ada. Baik tuan. Terima kasih. Selamat berhujung minggu. Ni dia apa? Foodie Fendi. Tahu tu. InsyaAllah. Nanti kita bagi tahu. Sebab saya selalu tengok. Tengok je hari-hari. Hari tu pergi kat Dengkil. Dengkil nampak itu. Tengok je hari-hari. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Untuk datang sini kita datang. Okey baik. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam Foodie Fendi Channel untuk jalan-jalan pasar. Kali ni kita datang pasar sehari ataupun pasar hari Ahad. Di Pasir Salak pula. Pekan Salak. Pasar mingguan Pekan Salak Sepang. Itu dia. Bawa betul. Jom kita jalan tengok apa istimewa ada kat sini. Ya, masuk-masuk lorong yang pertama, kita disajikan dengan pelbagai jenis kuih muih. Orang lama lah. Ada badai, orang cerita dekat sini badai dia sedap. Badai dia sedap. Ada cokorok besar juga. Lepas tu ada kari pap juga. Assalamualaikum. Saya Nama siapa puan? Fiza. Lama dah berjaga sini? Dah lama zaman orang tua dulu. Ui, berpuluh tahun lah. Saya sekarang baru 20 tahun. Ah. Lama dah lah time zaman sekolah lagi. Zaman sekolah berbelas tahun lah macam tu. Oh. Generasi kedua. Nampak ada popiah. Nampak bungkus satu-satu tu. Rajin tu. Tu. Oh, ni kalau terlepas ni habis kita ni. Boleh lah. Nak satu set. Tak perlu tunggu bulan Ramadan dah ada roti john dah. Nampak orang abang kita steady lah. Roti john pizza sama? Sama. Baik, kita jalan lagi. Ada juga lemang lemang. Oh, itu dia. Lemang dan juga rendang. Baik, biasanya orang Negeri Sembilan ni dekat-dekat Negeri Sembilan lah. Depa ni memang sarapan pagi depa macam pulut-pulut jugalah lemang. Kat sini pun ada jual kuih-kuih juga. Akok original, akok pandan, beko kelapa pun ada juga. Itu dia. Buat sendiri semua ni. Wah. Banyak kuih dah tu. Ni ada putu piring juga. Itu dia. Mari kita nak payung sikit. Apa ni? Aneka kek. Ya, itu dia aneka kek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Nama siapa tuan? Rosman. Ya. Buat sendiri kek ni? Yes, saya punya isteri. Wih, besar-besar ni. Besar lah apa ni kan? Ada berapa jenis kek kat sini ni? Kita ada 36 jenis tuan. 36 jenis? Kita bawa ni yang popular sahaja. Okey. Yang ni blueberry apa? Ya, blueberry cheese. Blueberry cheese. Yang ni? Yang ni tiramisu bang. Tiramisu. Baik. Ni betul jual kek Ya. Boleh bang, eja satu bang. Yang mana bang? Coklat. Coklat? Coklat. Boleh bang. Oh, kalau yang ni campur-campur ni. Ni jom campur. Yang mana ni bang? Dari Foodie Fendi Channel. Dia di YouTube. Apa nak coklat bang Coklat. Baik. Ui, besar. Besar bang. Besar tu. Ini boleh makan 7 orang bang. 7 orang. Makan biasa lah. Kalau Tak. orang besar, 2 orang je. Ni balik letak ni. Aiskrim vanila sikit. Saya selalu makan dengan aiskrim. Hari ni kita ada buat promotion. Dia harga dia RM15. Kalau habis dengan yang kecil ni kita bagi 20 saja. Oh, campur lagi ya? Ya, tambah RM5. Ni harga 12 ni. Oh, campur yang mana-mana pun boleh lah ni. Besar bang. Jangan ambil saya. Tak apa. Satu. Ada dekat mana? Okey, kita test dulu.
Apa beli yang makan yang boleh makan sekarang, yang boleh simpan juga. Itu dia. Okey bang, permulaan saya buat diskaun ni. Tak apa. Jangan macam tu. Terima kasih tuan. Halal dunia akhirat. Halal. Amin. Semoga dipermudahkan urusan, maju jaya insya-Allah. Alhamdulillah. Tu dah jual kelapa juga. Orang cakap kalau kelapa tu dia ada air kat situ. Ada air. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Nama siapa kak? Saya Aslan. Buat sendiri kepek semua ni. Tak ada, saya ambil dengan ibu tunggal. Tolong orang menjagalah. Dah lama dah menjaga kat sini? Saya dah kurang 20 tahun dah. 20 tahun Lama dah. Memang asal-asal dia tempat dia kat sini lah. Dia pindah juga lah dulu. Pindah-pindah juga. Orang kalau kata tukar petak, kita tukar je lah. Tukar peta. Baik-baik, selamat menjaga. Nah. Baru 5 kedai. Sebab tu hari ni saya datang, saya bawa kawan saya ramai-ramai sikit. Sebab apa? Kita boleh boleh apa ni? Boleh bergabung buat aja. Tukang jam pun ada, tukang jam. Tukang jam tu. Siap ada teropong tu. Ini dia. Baik. Orang nak masuk mana? Kita straight dulu boleh. Tapi ni pun ada juga ni. Straight dulu kita straight dulu. Tak mau cakap? Sama. Dia tak mau cakap. Interview jagung nampak tu. Ada orang jual jagung, Siapa dia jual jagung? Siapa jual jagung? Mana? Siapa jual jagung? Jagung bakar ke? Jagung bakar. Jagung baru. Jagung dah tu. Mari. Selalu jagung beli kat Cameron Highland kan. Cuba bagus. Tak apa. Ambil gambar je. Ambil gambar, okey bang. Jom. Jalan lagi. Itu dia. Dia bukan apa. Orang panggil kita datang. Sate. Sate pagi-pagi memang ngam. Itu dia. Bosanya sate dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa tuan? Alan. Alan. Bosanya sate dia. Berapa ringgit ni satu ni? Ayam RM1.2, daging RM1.4. Lama dah menjaga pasar ni? Pasar minggu ni? Lama agak lah. Makan tahun ke? Makan tahun. Abang TV tu lah. Ni orang lama lah ni. Ni orang lama. Pak buah duduk kat sana. Buah tak mau duduk kat api dah. Itu dia tu. Panas. Baik ya. Tengok periuk lah. Lama tak lama menjaga. Kan? Berapa tahun menjaga? Sejak tahun 85-86 kot. Masya Allah. Hampir 40 tahun. Lebih mau. Lama. Memang bapak tu abang duduk sini. Baik. Selamat menjaga. Macam ni kita. Macam ni lah kita nak. Lama menjaga. Baik. Kita nak tengok. Pasar minggu ni. Baik tu. Nampak tu. Beratur orang beli mutabak. Mutabak pula dah. Apa balik? Orang lama buat apa balik? Ni apa dia bagi tambah gula sendiri ke apa ni? Masya Allah. Ayam penyet segala. Tu. Ayam banyak kak. Dia punya ayam penyet. Sambal dia tu. Ni orang pakar ni. Assalamualaikum. Nama siapa? Zubaidah. Buat putu piring Ya betul. Apa special putu piring ni? Ni kita pakai gula Melaka 100%. Gula Melaka 100%. Tapi gula Melaka dia lain macam sikit ni. Sebab kita pakai yang hancur dengan yang kabung punya. Okey, yang kabung punya. Itu beza dia. Dia rasa lemak manis sikit. Seorang-seorang yang menjaga. Seorang ada. Mantap. Usaha wanita yang berjaya. InsyaAllah. Itu dia. Ada jual laksa-laksa juga. Bapak. Ni orang lama buat badai ni. Ni cara buat badai. Tak payah pakai daun pisang sangat dah. Pakai plastik nak cepat. Dulu daun pisang kan. Assalamualaikum. Nama siapa kak? Sauda. Lama dah menjaga sini? Lama dah menjaga sini? Lama.
tukar 26 dah. Ui, lama. Memang jual badai je. Oh, nampak. Orang lama jual badai. Kami memang cakap, badai sini sedap tapi dah nak habis dah ni. Macam mana ni? Kira macam mana ni kak? Satu berapa? Satu 60 sen. Saya nak 5 kena tunggu lah. Kena tunggu kejap lah ni. Oh, tak apa. Buat dulu tak apa. Oh, nampak. Otai-otai yang menjaga kat sini. Nampak dah ada roti bom juga. Ya. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa tuan? Adrin. Selalu datang sini? Lalu untuk anak buah. Untuk anak Macam buah Hmm. Oh, apa yang specially makanan kat sini? Roti John. Roti John Kalau saya lah. Oh. Yang ni memang selalu kena tapau kalau datang sini. Oh, memang. Orang cakap badai tu, dekat lah. badai tu sedap juga. Oh, baik. Beli apa bang? Ha? Beli apa? Masih baru sampai, baru jalan. Try. Kena try Kena try. Itu dia. Dia punya roti bom tu. Ni tak meletup Betul. Meletup. Betul. Bola kereta lagi. Ada bom. Baik, terima kasih. Roti bom orang kampung. Mantap. Dia bukan apa. Sini ni. Assalamualaikum. Nama siapa tuan? Sambil nama siapa tuan? Anem. Oh, selalu datang sini. Selalu. Apa? Ui, banyak borong. Beli sayur. Beli sayur murah sayur dia. Okey. Baik. Kita cari sayur. Pandai kita sayur. Apa? Dia cuaca mula mencemburui kita juga. Ni apa dia ni? Banyak sangat ni. Assalamualaikum. Apa dia ni? Lontong bang. Lontong macam baik ya. Nama siapa puan? Nama siapa puan? Arianti. Ni resipi sendiri ni? Resipi sendiri? Daripada mak. Nampak dia berniaga boleh tahu lah. Kira satu berapa ni? Boleh. Siapa nak? Nak? Tak mau? Nak 2. Pecal? Ada pecah juga ke? Ada. Pecah satu. Pecal. Oh. Tengok toge buat sendiri tu. Toge buat. Toge buat sendiri. Kacang? Kacang hijau. Kalau pakai kacang soya boleh juga kan? Tak boleh. Pahit. Pahit Rasa dia. Oh. Tak boleh Memang kena pakai. Memang kacang hijau. Memang kecil jauh. Berapa 21. Dia pecah selalu favourite Mak Alik. Kalau dia main sini dia tengok tak boleh tahan dah ni. Itu dia. Baik, kita jalan lagi. Ada juga jual ni apa, bihun goreng, kuih-tiaw goreng, ayam masak kicap. Masya Allah, ni nasi ambeng sama. Kalau kena ni. Dia punya nasi ambeng tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama Khairul. Nasi ambeng. Ya, nasi ambeng. Kalau macam ni berapa ringgit ni? Yang kalau macam ni 15. RM15. Banyak tu. Macam-macam ada tu. Ni besar ni ni. Ya, besar ni. RB, MB, MKB. Semua ada Masuk. Okey Mantap. Baik, kita jalan lagi. Selalu tengok kan. Nama siapa puan? Maria. Oh, ni buat goreng-goreng kan ni? Goreng. Buat sini? Abang punya. Abang punya. Lama dah menjaga sini? Lama dah menjaga? Lama dah. Sejak anak dia kecil ni. Ui. Cucu belum 4 dah. Cucu 4 dah. Ui, lama. Bagus. Baik. Wah, ada kuih-kuih orang lama juga kat sini. Kita jalan dulu. Sambil-sambil kita jalan sehari kita beli. Assalamualaikum. Bertulang ayam gunting. Ada yang gunting juga. Dah ada juga murtabak kita tengok. Yung Zafar murtabak. Ni dia. Steady. Oh, ramai orang tak tahu Ramai orang tak tahu sebab apa dia merah Nampak je yang murtabak. Ayam lagi. Satu RM5. Siapa nak murtabak? Panas. Jarang tak panas Itu dia. Ada ni juga.
Apa? Cakui. Pak Tongpo ah. Oh lama. Oh, nampak tu. Kejadian dia elok. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Oh, baik, Wan. Oh, jual cakui eh. Nampak tukang uli dia tu. Ha, nampak tukang uli dia tu. Power tu. Itu suruh siapa tu? Apa tu? Pinjam RM10, Betul. Oh, suruh depan sana tu. Oh, ni buat apa ni? Apa goreng, Mak? Pau goreng Betul. putih kacang. Betul, Mak. Masya Allah, nampak handal orang kita handal. Sahajaya. Ha. Begitu ya? Ya. Oh, tu lebih. Kenapa tak buat ngam-ngam? Tak boleh eh? Tak boleh. Kita jumpa balik pakcik kita ni yang menjaga putu bambu lebih 40 tahun. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Generasi yang ke? Saya Ketiga? Kedua? anak buah ada. Ha? Saya anak buah ada. Anak buah ketiga lah. Ya, kedua. Kedua. Ha, nampak. Pakcik tengah bukul seorang-seorang. Saya kacau dia punya ni anak buah. Nampak laju tak laju tu. Memang Ahad kat sini ya? Ayat saja. Ahad je kat sini. Masya Allah. Ni original betul bambu kan. Nampak tu. Beratur orang beli. Ha. Siap. Mantap. Baik. Selamat menjaga. Ya, kalau kita tengok makanan kat sini memang banyak. Tempat nak makan pun ada juga. Tapi kena awas sikit. Kalau tak start lagi, tak tempat duduk. Kan? Orang beli nasi lemak beratur ramai mana tu. Bakar panas-panas di sana. Assalamualaikum. Nama siapa tuan? Ha? Nama. Fitri. Oh. Lama dah jual pizza? Dah 3 tahun. 3 tahun. Semua buat sendiri kat sini lah ni. Kita masak kat sini, Bang. Ada berapa jenis topping ni? Kira? Ada berapa pizza? Kita ada 8. 9 eh? Oh, nampak meriah lah. Nampak abang bakar kat sini. Tu, segar tu. Segar bakar terus. Oh, betul. Okay, terima kasih. Baik bang. Habis. Mayam je putu kat belakang. Tengah buat. beratur. Putu mayam ni beratur nampak. Kita tengah tekan tu. 3 orang tekan tak ready lagi. Niaga kejap je habis. Tekan tak habis-habis. Gua. Baik tu kita. Kalau sampai dekat pekan minggu ataupun pasar mingguan pekan salak ni, kat sini ada jual yang salai-salai juga. Nampak ni. Ikan keli salai pun ada juga. Itu dia. Daging salai siap dah. Balik masak je. Kulit pun ada juga. Itu dia. RM15 je, murah je. Kek salai satu. Kek salai pun ada. Macam-macam salai. Baik. Kita nak jalan sikit nak tengok apa yang setiap kampung yang ada dekat sini. Mari. Nak beli sayur kat sini memang macam saya cakap tadi lah. Orang akan jadi tumpuan dekat sayur-sayur. Sebab apa sayur-sayur kat sini? Kadang-kadang dia ikat siap-siap, dia pack siap-siap, dia letak dalam bakul siap-siap. Boleh beli campur-campur, murah-murah je kat sini. Nampak. Wah, malu. Okey tuan eh. Baik tuan. Handsome. Nampak? Macam saya cakap tadi. Dia dah bungkus siap-siap dah. Boleh pilih. RM3 RM5 je. RM3 RM5. Itu dia. RM3 saja. Ya, itu dia. Ada. Mesti ada. Mesti ada. Kita nak cari sayur-sayur sikit. Kok lah boleh balik buat masak-masak sikit. Itu dia. Ni ada buah-buah kampung juga. Nampak ada jantung pisang. Jantung pisang apa ni?
Ha? Tak layan. Palau. Lentur pisang ras tali ada. Ada sekali. Lemak manis pun ada. Oh, munggai pun dah tu. Kelo. Orang Penang panggil munggai. Buat dengan dalca sedap. Kari udang. Kari ketam. Oh. Yang ni. Tapi siapa banyak angin tak boleh makan. Demam nanti. Dia dengan sukun sama kuat ni. Tapi kalau niat untuk makan tak ada masalah. Jangan niat untuk sakit kan. Ha? Tunjuklah ni. Tunjuk kat orang tak tahu ni. Gapo, apa dia ni? Gapo dia pula. Jadi cacau pula. Itu daun ni. Kalau tak baik, bukan tongkat Ali namanya. Ni daun kelo. Ni daun kelo. Masya Allah. Daun kelo ada, daun kaduk ada. Ulam-ulaman orang lama ni. Ulam-ulaman tradisional kampung kita. Dah berapa ni? Tu orang panggil puding belacan. Puding belacan. Puding pun boleh, belacan pun boleh. Bau tempoyak kuat dah. Udah tempoyak ori tu. Masya Allah. Daun dalam rendang betul. Daun sirih pun ada juga kat sini. Ni kalau buat apa tu? Tempoyak daun kayu lah. Banyak semua dia dapat kat sini. Cukup, komplit. Masya Allah. Kalau rasa yang ni tak cukup, beli pokok tanam sendiri. Daun puding Daun puding selalu letak dalam tu kan. Tapi tempat lain saya tak tahu lah. Tapi kalau kami di Sembilan panggil puding. Betul, puding. Betul. Puding belacan. Itu dia. Baik. Jalan saya ada jumpa satu buah tampui Buah tampui ni dia rare sikit lah. Dia kalau buah stoi keluar, buah tampui pun keluar. Inilah buah tampui. Itu dia. Cantik kejadian yang buat tu. Buah tampui. Itu dia. Ulasan pun ada, rambai pun ada. Dia satu geng lah ni. Rambai orang tak makan dah sekarang ni. Kan ni dia buah rambai. Itu dia. Assalamualaikum tuan. Apa khabar tuan? Sihat tuan? Alhamdulillah. Belum lagi, baru sampai. Baru sampai. Tengah on. Kenapa? Baru nak salam. Lah salam, tak ada masalah. Boleh salam. Sihat tuan? Lalu tengoklah ni. Dari mana ni? Dari PD Spang tu. Ui tuan, tuan. Bukan. Bukan Lalu tak tengok. Saja. Baik, gua. Beli mata kucing sikit kan. Kilo 9. Boleh rasa Rakel. pas kilo. Bau boleh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mana? Mana Allah Taala pergi mana? Allah. Ya, jalan kita pun dah habis dah jalan dekat apa ni? Pasar mingguan Pekan Salak Sepah. Macam-macam makanan ada dekat sini. Nak yang tradisional ada, nak yang moden ada, nak beli buah sayur-sayur kampung, ikan, ayam, daging semua ada. Jangan lupa sampai sini support perniagaan orang kita. Assalamualaikum. Kucing dapat mata kucing.